kami akan melaksanakan tugasan 2 bagi kursus BMMB 3203 Morfologi Bahasa Melayu, iaitu penghasilan produk, analisis kesalahan tata bahasa. Mari kita saksikan. Nabi, apa yang awak termenung tu? Saya pelik lah. Saya tengok papan tanda ni dia tulis Pasar Raya. Sepatutnya jarak kan ejaan dia? Ya, Pasar Raya sepatutnya memiliki jarak, tapi ini kesalahan tata bahasa ni Nabi. Oh, kalau salah, kenapa ramai lagi yang buat macam ni? Sebab kalau kita tengok sekarang ni banyak je papan tanda dalam memo, dekat banner yang orang guna kesalahan tata bahasa. Oh, awak ada jumpa tak poster yang ada kesalahan tata bahasa? Sebab saya nak poster ni, saya takut dalam poster saya ada kesalahan tata bahasa yang saya tak perasan. Oh, banyak je yang pernah saya jumpa. Jom ikut saya. Baiklah, antara kesalahan tata bahasa yang pernah saya jumpa dan telah saya analisis adalah yang pertama, memo cuti khas perayaan sempena sambutan Hari Raya Aidilfitri tahun 2025. Baiklah, perkataan Aidilfitri ini ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Melayu, ejaan yang betul dan baku ialah Aidilfitri digabungkan tanpa jarak kerana telah mantap dalam penggunaannya. Jadi, jika ditulis secara jarak sebagai Aidilfitri, ia merupakan kesalahan ejaan dalam aspek morfologi, khususnya dalam pembentukan kata pinjaman. Jadi, dalam memo ni, ejaan Aidilfitri secara jarak adalah salah. Seterusnya adalah kesalahan ejaan, iaitu saya telah menganalisis kesalahan ejaan yang terdapat pada papan tanda dan juga pada poster rasmi. Baiklah, dalam sistem ejaan bahasa Melayu, kata nama khas seperti nama orang dan tempat biasanya dieja dengan huruf besar pada huruf pertama. Namun, bin dan binti bukan kata nama khas, tetapi kata tugas yang berfungsi sebagai kata hubung dalam nama seseorang. Oleh itu, ia tidak boleh dieja dengan huruf besar kerana tidak membawa maksud sebagai nama individu. Baiklah, kesalahan ejaan yang kedua adalah kita boleh tengok di sini ada 4 gambar. Okey, jadi gambar yang pertama terdapat kesalahan ejaan bagi perkataan gelaja negatif. Sepatutnya ejaan yang tepat adalah gejala negatif. Okey, bagi gambar yang kedua terdapat kesalahan ejaan kata akronim, iaitu perkataan gabang dieja dengan huruf besar. Sebaliknya, perkataan tersebut hendaklah dieja dengan huruf kecil kecuali pangkal huruf sahaja yang dieja dengan huruf besar seperti yang saya tulis di sana. Jadi hal ini kerana perkataan gabang ni dia telah mencipta akronim daripada suku kata dan juga pangkal huruf, iaitu berasal daripada G, A dan BA dan N. Okay. Gambar yang ketiga pula adalah gambar papan tanda, iaitu terdapat kesalahan ejaan perkataan store sukan. Ejaan yang betul ialah store. Hal ini kerana store ialah kata pinjaman daripada bahasa Inggeris store dan telah diserap ke dalam bahasa Malaysia dengan ejaan yang diiktiraf oleh Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu DBP. Ia membawa maksud tempat penyimpanan barang. Manakala perkataan store pula ialah ejaan yang dipengaruhi oleh bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, store bermaksud menyerahkan atau mendepositkan sesuatu, bukan tempat penyimpanan barang. Oleh itu, ejaan ini tidak diterima dalam bahasa standard Malaysia. Jadi makna dekat dalam papan tanda ni akan mengelirukan orang, iaitu menyerahkan sukan, bukan tempat penyimpanan barang sukan. Okay, gambar yang keempat pula, iaitu gambar poster. Dalam poster rasmi berikut terdapat kesalahan ejaan perkataan, iaitu nasionalisme. Ejaan yang tepat adalah nasionalisme. Nasionalisme ni berasal daripada perkataan Inggeris, iaitu nationalism, yang bermaksud semangat cinta atau kesetiaan terhadap negara. Jadi dalam penyerapan ke dalam bahasa Malaysia, ejaan ini disesuaikan mengikut sistem ejaan yang betul dan seragam. Dalam bahasa Malaysia, suku kata nasionalisme lebih sesuai dalam sistem ejaan yang digunakan. Tiada aturan ejaan dalam bahasa ini yang menukar sio kepada sionet jadi nasionalisme.
terdapat kesalahan ayat dalam poster berikut, iaitu perkataan harap cuci tangan di sini adalah salah kerana penggunaan kata perintah yang tidak tepat dalam konteks ayat. Selain itu, perkataan di sini hendaklah dieja dengan jarak, kerana di adalah kata sendi nama yang perlu dipisahkan daripada kata nama tempat. Oleh itu, pembetulan bagi ayat tersebut ialah sila cuci tangan di sini. Kalau kita tengok di sini, bersihkan bahagian bawah kuku-kuku. Jadi bahagian dalam ejaan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Melayu, perkataan yang betul ialah bahagian. Okey. Yang paling atas iaitu basahi seluruh tangan dengan air bersih mengalir. Perkataan basahi tidak sesuai digunakan dalam ayat tersebut. Kata kerja yang sesuai ialah basahkan. Seterusnya, ayat air bersih mengalir ini dalam ayat yang sama akan memberikan makna yang kurang jelas kepada pembaca. Oleh itu, ayat yang lebih dramatis dan lebih tepat ialah air yang bersih dan mengalir. Okay. Kesalahan yang seterusnya adalah kesalahan ayat. Kita tengok ada 4 gambar poster di sini. Gambar yang pertama adalah terdapat kesalahan ayat, iaitu sekaligus dieja dengan jarak. Jadi ejaan yang tepat ialah sekaligus tu hendaklah dieja rapat. Okey, gambar yang kedua, terdapat kesalahan imbuhan, iaitu berpeluang mendengarkan bacaan. Jadi imbuhan yang tepat ialah berpeluang. Seterusnya, terdapat kesalahan perkataan Al-Quran kerana tidak meletakkan simbol sempang. Jadi ejaan perkataan yang tepat ialah Al-Quran itu diletakkan dengan simbol sempang. Gambar yang ketiga pula, terdapat kesalahan ejaan kata nama khas, iaitu Terengganu dieja dengan huruf kecil. Jadi ejaan yang tepat ialah Terengganu tu perlu dieja dengan huruf besar kerana ia adalah kata nama khas. Okay. Gambar 4, terdapat kesalahan ejaan mengambil kira kerana juga ditulis dengan rapat. Jadi ejaan yang tepat ialah perlu dijarakkan. Baiklah, sekarang kita tengok pula kesalahan kata sendi nama. Okey, jadi yang saya ambil adalah memo dan juga poster. Okey, kesalahan sendi nama yang terdapat dalam memo adalah di bawah dieja dengan rapat, dan kesalahan yang terdapat dalam poster pula adalah di antara dieja dengan rapat. Okey, jadi kita tengok perkataan di yang ditulis dekat hanya ketika disambung dengan kata kerja, iaitu perbuatan. Contoh tulis, ditulis, makan, dimakan. Jadi untuk di yang dijarakkan ialah kata yang selain daripada kata kerja, seperti kata arah dan kata sendi. Kesimpulannya, di perlu dilekatkan sekiranya melibatkan kata kerja, manakala di yang dijarakkan melibatkan frasa kata selain daripada kata kerja. Jadi di bawah dan di antara ni perlu dieja dengan jarak. Baiklah, sekarang kita tengok pula pembentukan kata baharu dan kesalahan imbuhan. Okey, ini saya ambil daripada salah satu poster rasmi. Jadi dalam poster ni terdapat perkataan group yang merupakan pinjaman daripada bahasa Inggeris, iaitu group yang bermaksud kumpulan. Oleh itu, perkataan group tersebut telah mengalami pembentukan kata baharu melalui proses pinjaman kata daripada bahasa Inggeris. Dan yang kedua, dari segi penggunaan bahasa yang tepat, rutin harian adalah pilihan yang lebih betul dan umum digunakan. Hal ini kerana rutin harian bermaksud kebiasaan atau jadual yang dilakukan setiap hari. Perkataan harian ini sudah membawa maksud setiap hari. Jadi, frasa ini sudah cukup jelas. Sebaliknya, ayat yang terdapat dalam poster ini, iaitu ayat rutin seharian, kurang tepat kerana seharian ini dia bermaksud sepanjang hari, yang lebih merujuk kepada tempoh masa daripada kebiasaan atau pola perbuatan. Baiklah, seterusnya kita akan sambung kepada kesalahan ejaan kata majmuk. Seperti yang saya dapati pada papan tanda ini terdapat rumah api yang dieja secara dekat. Sepatutnya rumah api ini dieja secara terpisah kerana ia tergolong dalam frasa nama, iaitu gabungan dua kata nama yang masih mengekalkan makna asalnya masing-masing. Seterusnya ialah berbeza daripada kata majmuk yang mantap. Contohnya jawatan kuasa. Jawatan kuasa itu adalah kata majmuk mantap yang perlu dieja secara rapat. Manakala rumah api ini ialah dua perkara yang berbeza dan kita perlu pisahkan dia. Okey.
Oleh itu rumah api juga mengikut pola yang sama, di mana kata management terdiri daripada dua kata nama biasanya tulis terpisah di dapur gas, jalan raya, kapal terbang. Yang sebetulnya ialah rumah api itu dia secara jarak. Okey, seterusnya kita akan melihat kepada kesalahan tata bahasa kedua, iaitu kesalahan penggunaan istilah. Di mana kalau kita dapat lihat di sini, saya ambil daripada papan tanda, dilarang masuk pencerobak dan didakwa. Maknanya didakwa kat sini istilah penggunaan bahasa dia tidak sesuai. Kerana didakwa ini bermaksud memberikan ceramah atau nasihat agama kepada seseorang. Yang sebetulnya kat sini ialah kita boleh letak dilarang masuk cerobak akan didakwa. Okay. Seterusnya ialah kesalahan penggunaan kata sendiri nama, di mana kita dapat lihat di sini, saya mengambil daripada banner daripada hospital atau klinik yang meletakkan bahawasanya ialah jauhi diri anda dari asap rokok. Dan penggunaan kata sendi dari ini tidak sesuai kat sini, kerana kata sendi dari ini merujuk kepada tempat, alam atau waktu sahaja. Dalam konteks ayat ini maksudnya lebih kepada sumber atau punca asap rokok tu sebagai punca berbahaya maksudnya. Jadi kata sendi nama yang betul adalah daripada. Okay. Seterusnya ialah kesalahan tata bahasa yang saya telah analisis daripada surat rasmi. Terdapat satu kesalahan yang saya telah temui, iaitu adalah merupakan kata pemberi yang tidak boleh hadir di hadapan kata kerja. Kata pemberi adalah hanya diikuti oleh kata sendi nama atau kata adjektif saja. Dan pembetulan untuk ayat ini ialah dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Maknanya adalah tu kita buat dulu. Seterusnya kesalahan tata bahasa yang saya jumpa ialah pada papan tanda itu, perhatian, tolong jangan letakkan kenderaan anda di hadapan pam angin. Okey, kat sini saya dapat dua kesalahan, iaitu kesalahan yang pertama ialah kesalahan tata bahasa. Menggabungkan tolong dan jangan menciptakan pecahan makna, kerana satu bahagian meminta bantuan manakala satu lagi memberi larangan. Pembetulan ayat ialah kita hanya boleh guna salah satu saja. Maknanya kalau kita guna jangan tu, jangan je, tolong tu kita buang lah. Kelebihan dalam ayat. Dan kesalahan yang kedua ialah kesalahan penggunaan istilah. Mana terdapat kat situ kata pinjaman pam. Pam tu seperti yang kita tahu, kata pinjaman daripada bahasa Inggeris. Dan kalau kita nak masukkan pam tu ke dalam bahasa Melayu, kita mestilah dengan istilah Melayu, iaitu PAM, pam. Seterusnya kesalahan tata bahasa yang saya dapat jumpa dalam surat khabar, iaitu kesalahan penjodoh bilangan ataupun kesalahan tata bahasa yang biasa kita guna. Untuk benda yang besar, beberapa buah ini kita hanya guna untuk besar, seperti rumah, kereta, sekolah, buku dan sebagainya. Pokok tidak memerlukan penjodoh bilangan buah kerana ia bukan objek yang sesuai untuk penjodoh bilangan tersebut. Seterusnya kita akan lihat apa yang saya jumpa pula. Baik, yang pertama kesalahan penggunaan kata hubung. Kita boleh tengok di sini, kuih lompat tikam adalah sejenis kuih tradisional Melayu yang popular di Kelantan. Baik, penggunaan adalah tidak sesuai. Ia lebih tepat untuk digunakan dalam konteks penerangan atau definisi yang lebih umum. Dalam kes ini, ialah lebih sesuai kerana ayat ini lebih merujuk kepada sifat atau kategori kuih lompat tikam. Seperti yang kita tahu, ialah ni untuk menyambungkan frasa nama. Baik, kita lihat pada kuih lompat tikam. Kuih lompat tikam ni ialah kata nama, frasa nama. Kuih tradisional ni pun frasa nama. Jadinya apabila penulis ni dia tu letak adalah di situ, dia jadi tidak gramatis, tidak sesuai lah. Sepatutnya kita tulis ialah. Seterusnya, kesalahan ejaan. Baik, gambar pertama, terdapat kesalahan ejaan, iaitu perkataan keredaan. Kata dasar bagi perkataan keredaan ialah reda. Baik, kita lihat pada kata dasar dulu.
Reda ialah kata pinjaman daripada bahasa Arab, iaitu reda, yang itu bermaksud meredakan, mengikhlaskan dan sebagainya. Baik, reda, jika kata dasar reda dieja R-E-D-A, reda. Tetapi apabila ditambah imbuhan apitan dalam kata dasar ini, ia akan menjadi keredaan, K-E-R-E-D-A-N. Tetapi di dalam poster ini dia dieja K-E-R-E-D-H-A-A-N. Kesalahan ini seringkali terjadi dalam masyarakat kita, seperti Ramadan, keredaan dan sebagainya. Baiklah, gambar kedua, terdapat kesalahan ejaan, iaitu perkataan mendapat. Ejaan yang tepat adalah mendapat. Yang ini kesalahan dia hanyalah terlebih satu huruf vokal, iaitu M-E-N-D-A-A-T-A-T. Kesalahan penggunaan kata tugas. Dapat lihat di sini ayatnya, peserta hendaklah bersikap jujur dan patuh akan peraturan yang telah ditetapkan. Baik, frasa patuh akan kurang tepat dalam bahasa Melayu standard. Kata kerja patuh biasanya diikuti oleh kata sendi nama kepada, bukan akan. Jadi ayat yang betul ialah peserta hendaklah bersikap jujur dan patuh kepada peraturan yang telah ditetapkan. Baik, seterusnya ialah kesalahan penggunaan istilah. Frasa atas talian yang kita dapat lihat di sana, frasa atas talian dianggap tidak tepat dalam bahasa Melayu kerana ia adalah terjemahan langsung dari bahasa Inggeris online. Dalam bahasa Melayu yang betul, kita seharusnya menggunakan dalam talian untuk merujuk kepada sesuatu yang berkaitan dengan internet atau rangkaian digital. Baiklah, analisis kesalahan tata bahasa yang saya dapat. Baik, ini yang terakhir yang saya dapat di dalam kaedah datang ni, tentang memberi makan pada walia adalah dilarang. Baik, kesalahan yang saya dapat ialah kacau ganggu. Baik, perkataan kacau ganggu bukanlah kata majmuk mantap. Perkataan kacau dan ganggu ni dia masih menekankan maksud dia yang tersendiri. Kacau adalah maksud tersendiri, ganggu maksudnya yang sendiri. Jadinya apabila dalam satu ayat dia patut ditulis dengan kacau ganggu, jarak bukan rapat, kerana ia bukanlah kata majmuk mantap. Oh, banyak rupanya kesalahan tata bahasa yang ada di sekeliling kita ni. Ya, sekarang awak dah faham kan penggunaan tata bahasa yang betul? Ya, saya dah faham. Terima kasih.